Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kita Dr. Mahanib binti Mokhtar dan kepada rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan mengenai persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Amira Izzati binti Muhammad Ghazali dan saya sendiri Mimi Syazwani binti Abdul Malik, Muhammad Aiman bin Muhammad Yusak, Siti Aisyah binti Muhammad Ludin, Nur Nadirah binti Zamri dan Nur Azuri Alia binti Azhar. Okey, pengenalan. Persekitaran kerja boleh ditarifkan sebagai proses sistem, struktur atau keadaan di tempat kerja yang membantu memberikan kesan yang positif terhadap kualiti dan produktiviti guru. Persekitaran kerja yang efektif dan kondusif juga adalah di mana guru dapat memberikan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, manakala murid pula menerima pembelajaran dengan baik. Persekitaran kerja yang efektif dan kondusif akan dapat memotivasikan guru untuk bekerja lebih keras bagi meningkatkan tahap prestasi mereka. Guru juga perlulah lebih kreatif dan inovatif dalam memastikan tempat kerja dalam keadaan efektif dan kondusif, khususnya dalam proses PDP. Dalam sistem pendidikan negara, peranan guru adalah yang paling utama dalam melahirkan model insan yang berjaya dan cemerlang. Kerjaya perguruan adalah suatu kerjaya yang mulia, dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Guru merupakan insan yang perlu dikenal sepanjang masa kerana pekerjaannya adalah untuk mendidik anak-anak. Seterusnya, kita beralih ke bahagian konsep definisi bagi persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Guru dianggap sebagai salah satu aset utama dalam institusi pendidikan kerana peranan guru sebagai pendidik dan mendidik. Oleh itu, persekitaran pembelajaran adalah signifikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian akademik pelajar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, definisi bagi persekitaran ialah kawasan di sekeliling, sesuatu tempat atau kawasan sekitar. Kerja merujuk kepada segala tugas atau urusan yang telah ditentukan sebagai kewajipan, tanggungjawab dan peranan. Seterusnya, guru merujuk kepada orang yang mengajar, pendidik, pengajar atau pengasuh. Efektif pula merujuk kepada adanya kesan dan pengaruh, dan akhir sekali kondusif merujuk kepada sesuatu yang baik untuk membantu, mencapai atau mendorong bagi menghasilkan sesuatu. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahawa definisi bagi persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif adalah persekitaran bilik darjah dan tempat kerja guru yang baik serta bersesuaian bagi mendorong pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Isu-isu berkaitan dengan persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif ialah yang pertama adalah beban kerja yang berlebihan yang menyebabkan stres dan kelelahan atau lebih dikenali sebagai burnout, di mana tuntutan pekerjaan yang terlalu banyak seperti penyediaan bahan, penilaian pelajar, tugas pentadbiran dan permintaan daripada pihak luar yang menyebabkan kualiti pengajaran berkurangan dan tidak mempunyai masa dan tenaga yang cukup untuk menyediakan pelajaran dengan baik serta memberi maklum balas yang membina kepada pelajar serta berinteraksi secara berkesan dengan pelajar di dalam kelas. Isu yang kedua adalah kekurangan sumber dan kemudahan pendidikan di mana yang mempengaruhi kualiti pengajaran dan motivasi kelas yang terlalu padat yang akan menyukarkan guru untuk memberi perhatian individu kepada murid serta menjejaskan hasil pelajaran. Malah, hal ini demikian akan menyebabkan tekanan kerja guru meningkat di mana guru perlu menggunakan masa tambahan untuk menyediakan bahan pengajaran alternatif atau menghadapi isu seperti bilik darjah yang tinggi yang boleh menjejaskan fokus guru tersebut semasa mengajar. Isu yang ketiga adalah hubungan sosial dan sokongan, di mana pengaruh daripada aspek kesejahteraan emosi setiap hubungan yang positif antara guru dengan rakan sekerja, pentadbir dan murid akan membantu mengurangkan tekanan guru apabila guru berasa disokong, maka ia lebih cenderung untuk menanangi cabaran kerja dengan lebih baik. Yang kedua adalah hubungan ini dapat meningkatkan kerjasama dan inovasi yang memudahkan pengkongsian idea serta kerjasama dalam pelaksanaan pengajaran di sekolah. Guru yang saling menyokong antara satu sama lain akan cenderung untuk berkongsi strategi pembelajaran dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Seterusnya saya akan membentangkan cadangan penambahbaikan persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Yang pertama, cadangan penambahbaikan dari segi isu beban tugas. Yang pertama adalah dengan mewujudkan satu jawatan khas seperti kerani bagi membantu mengisi dan merekod data atau butir-butir diri pelajar. Ini boleh memudahkan kerja guru dan tidak akan mengganggu sosial emosi dan juga konsentrasi guru di dalam kelas. Sebagai contoh, kerja-kerja kerani ataupun staf sokongan yang dilantik kerja seperti
mencetak bahan pengajaran dan pembelajaran, mengurus kertas soalan peperiksaan dan ujian, serta segala urusan seperti pungutan yuran pendaftaran, pinjaman buku teks dan sebagainya. Yang kedua adalah membahagikan tugas-tugas kepada guru dan kaki tangan secara seimbang dan teratur. Pihak sekolah mestilah memastikan beban tugas yang diberikan adalah adil kepada guru-guru. Jadi guru-guru akan merasa mereka tidaklah ditindas. Cadangan penambahbaikan yang kedua adalah dari segi isu kekurangan sumber dan kemudahan pendidikan. Dari aspek pengurusan kewangan, perancangan strategik perlulah dilakukan untuk memaksimumkan penggunaan bajet yang terhad. Panitia mata pelajaran perlu memberi keutamaan kepada pembelian bahan yang lebih tahan lama dan juga bahan yang boleh digunakan secara berulang. Selain itu, pembelian secara pukal dan perkongsian sumber panitia juga boleh mengurangkan kos perbelanjaan. Yang kedua adalah pihak sekolah bolehlah bekerjasama dengan pihak swasta dan juga badan bukan kerajaan itu NGO dalam membantu mengatasi kekurangan ini. Program tanggungjawab Social Corporate CSR boleh disalurkan untuk menyediakan kemudahan dan bahan bantu mengajar. NGO juga boleh membantu menganjurkan program pembangunan kapasiti untuk guru-guru dalam menghasilkan bahan bantu mengajar yang berkualiti. Seterusnya adalah cadangan dalam mengatasi isu hubungan sosial dan sokongan. Langkah pertama adalah dengan meningkatkan komunikasi antara semua pihak dalam sekolah, iaitu program peningkatan komunikasi. Jadi pentadbiran bolehlah mengadakan sesi dialog terbuka secara berkala untuk membolehkan guru-guru menyuarakan pendapat mereka dan juga cabaran yang mereka hadapi. Selain itu, dengan menggunakan teknologi seperti platform komunikasi dalam talian juga memudahkan perkongsian maklumat dengan lebih pantas dan efisien. Yang kedua adalah sokongan psikologi dan emosi. Guru sering berhadapan dengan tekanan kerja yang tinggi. Jadi, ini akan memberikan kesan kepada kesejahteraan mental mereka. Oleh itu, pihak sekolah perlulah menyediakan akses kepada kaunseling atau perkhidmatan sokongan psikologi. Aktiviti seperti bengkel pengurusan tekanan dan sesi santai bersama rakan sekerja juga dapat membantu guru dalam memperkukuh hubungan sosial mereka dan memberi sokongan emosi. Dan yang ketiga adalah mengadakan aktiviti pembangunan hubungan sosial. Dengan untuk melakukan aktiviti ini, pihak sekolah bolehlah melakukan program atau menganjurkan aktiviti seperti hari keluarga, lawatan sambil belajar atau sukaneka. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan antara guru, malah ia juga turut membantu dalam membina semangat kerjasama dan kekitaan dalam pasukan. Saya Nora Zurin Alia binti Azhar P151290 akan membuat pembentangan bagi mini kajian. Tajuk kajian, faktor yang mempengaruhi persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif di sekolah rendah dan menengah di sekitar Selangor. Mini kajian ini dijalankan untuk mengkaji beberapa aspek seperti yang pertama, mengenal pasti suasana dan hubungan di tempat kerja yang melibatkan guru peringkat sekolah rendah dan menengah di sekitar Selangor. Yang kedua, mengenal pasti sokongan pentadbiran dan kepimpinan yang mempengaruhi persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif di sekitar sekolah rendah dan menengah di Selangor. Yang ketiga, mengenal pasti tahap keselesaan fizikal dan infrastruktur di sekolah yang mampu memberi impak terhadap persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Yang terakhir, mengenal pasti kepuasan kerja secara keseluruhan yang mempengaruhi persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif di sekolah rendah dan menengah di sekitar Selangor. Terdapat 5 jenis metodologi yang telah diaplikasikan di dalam mini kajian ini. Reka bentuk kajian adalah menggunakan kaedah pendekatan secara kuantitatif. 100 orang guru sekolah rendah dan menengah telah terlibat sebagai populasi dan sampel kajian. Lokasi kajian yang terlibat adalah di sekitar seluruh negeri Selangor. Instrumen kajian adalah menggunakan borang soal sidik yang telah diagihkan secara atas talian melalui aplikasi WhatsApp. Pengagihan borang soal sidik di atas talian bukan sahaja menjimatkan masa, tetapi ia juga boleh menjaga sensitiviti seseorang responden. Yang terakhir, kajian rintis. Salah satu tujuan kajian rintis dijalankan adalah untuk menguji tempoh masa yang diperlukan oleh seseorang responden untuk menjawab soal sidik. Kajian rintis juga penting bagi memastikan kebolehpercayaan dan keberkesanan daripada data yang diperolehi. Seterusnya, saya akan membentangkan hasil dapatan kajian bagi kumpulan 3. Bagi bahagian yang pertama, iaitu bahagian A, demografi responden, menunjukkan jumlah responden perempuan adalah yang tertinggi berbanding lelaki, iaitu seramai 72 orang responden wanita, berbanding responden lelaki hanya 28 orang responden. Seterusnya, bagi kekerapan responden mengikut umur pula,
Golongan usia 30 hingga 39 tahun adalah yang tertinggi, iaitu seramai 43 orang responden, mewakili 43%, diikuti rapat dengan golongan usia 20 hingga 29 tahun seramai 32 orang responden, 32%, dan seterusnya golongan usia 40 hingga 49 tahun seramai 16 orang responden, 16%, dan golongan 50 tahun ke atas dengan hanya 5 orang responden sahaja, mewakili 9%. Bagi kekerapan responden mengikut tahap pendidikan pula, responden yang mempunyai ijazah sarjana muda adalah yang tertinggi seramai 76 orang responden, mewakili 76%, diikuti dengan responden yang mempunyai diploma seramai 12 orang responden, 12%, dan seterusnya responden dengan ijazah sarjana 10 orang responden, mewakili 10%, dan responden dengan PhD hanya 2 orang responden sahaja dengan mewakili 2%. Dan akhir sekali, bagi kekerapan responden mengikut tempoh pengalaman mengajar, tempoh pengalaman pengajar yang kurang daripada 5 tahun adalah seramai 39 orang responden, iaitu yang tertinggi, mewakili 39%, diikuti dengan responden yang mempunyai pengalaman mengajar 5 hingga 10 tahun, seramai 25 orang responden, 25%, dan seterusnya diikuti rapat dengan responden yang mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 15 tahun, iaitu seramai 20 orang responden, 20%, dan akhir sekali yang terendah adalah responden yang mempunyai pengalaman mengajar 11 hingga 15 tahun, iaitu seramai 16 orang responden, mewakili 16%. Beralih kepada bahagian B, iaitu bahagian suasana kerja dan hubungan di tempat kerja. Bahagian B ini terdiri daripada 5 pernyataan soalan, iaitu soalan yang pertama, saya mempunyai hubungan yang baik dengan rakan sekerja, menunjukkan pilihan jawapan setuju adalah yang tertinggi seramai 46 orang responden. Soalan kedua, saya mendapat sokongan moral dan profesional daripada rakan sekerja, menunjukkan pilihan jawapan sangat setuju adalah yang tertinggi seramai 50 orang responden. Seterusnya, soalan yang ketiga, komunikasi di sekolah berjalan lancar dan terbuka, menunjukkan pilihan jawapan setuju adalah yang tertinggi seramai 45 orang responden. Dan soalan keempat, sekolah saya mempunyai budaya kerja yang positif dan menyokong perkembangan profesional, menunjukkan pilihan jawapan setuju adalah yang tertinggi seramai 49 orang responden. Dan soalan yang terakhir bagi bahagian B, saya berasa dihargai oleh rakan sekerja dan pentadbiran sekolah, menunjukkan pilihan jawapan sangat setuju adalah yang tertinggi seramai 47 orang responden. Seterusnya bahagian C, iaitu bahagian sokongan pentadbiran dan kepimpinan pihak sekolah, terdiri daripada 5 pernyataan soalan. Soalan yang pertama, pentadbiran sekolah memberi perhatian kepada kebajikan guru, menunjukkan pilihan jawapan setuju adalah yang tertinggi seramai 47 orang responden. Soalan kedua, pemimpin sekolah sentiasa memberikan arahan yang jelas dan sokongan dalam kerja, menunjukkan pilihan jawapan setuju adalah yang tertinggi seramai 44 orang responden. Bagi soalan ketiga, saya sering terlibat dalam proses membuat keputusan di sekolah, menunjukkan pilihan jawapan setuju adalah yang tertinggi seramai 45 orang responden. Soalan yang keempat, pihak sekolah memberi peluang kepada para guru untuk mengikuti kursus peningkatan profesional, menunjukkan pilihan jawapan setuju adalah yang tertinggi seramai 38 orang responden. Dan soalan yang terakhir bagi bahagian C, saya merasa bebas untuk menyuarakan pendapat atau cadangan kepada pihak pentadbiran sekolah, menunjukkan pilihan jawapan setuju adalah yang tertinggi seramai 45 orang responden. Bagi bahagian D, iaitu bahagian keselesaan fizikal dan infrastruktur di sekolah, juga terdiri daripada 5 pernyataan soalan. Soalan yang pertama, bilik guru di sekolah saya mempunyai kemudahan yang mencukupi untuk keperluan kerja. Soalan yang kedua, saya selesa dengan kemudahan infrastruktur yang disediakan oleh pihak sekolah seperti bilik darjah, tandas peralatan dan ICT. Soalan yang ketiga, persekitaran kerja saya bebas daripada gangguan yang boleh menjejaskan fokus kerja. Soalan yang keempat, ruang kerja saya diatur dengan baik dan membantu saya untuk bekerja dengan efektif. Dan soalan yang kelima dan terakhir, suhu dan kebersihan bilik darjah serta kawasan sekolah adalah memuaskan. Bagi kelima-lima pernyataan soalan ini, jawapan yang tertinggi adalah neutral. Bagi bahagian yang terakhir, iaitu bahagian E, bahagian keseluruhan kepuasan kerja. Bahagian ini terdiri daripada 4 pernyataan soalan, iaitu soalan yang pertama, secara keseluruhannya, saya merasa puas hati dengan persekitaran kerja saya, menunjukkan pilihan jawapan neutral adalah yang tertinggi seramai 37 orang responden. Bagi soalan yang kedua, saya merasa motivasi saya meningkat apabila bekerja dalam suasana sekolah sekarang, menunjukkan pilihan jawapan setuju adalah yang tertinggi seramai 47 orang responden. Bagi soalan yang ketiga, saya yakin bahawa persekitaran kerja di sekolah ini mampu membantu saya mencapai prestasi yang lebih baik sebagai seorang guru, menunjukkan pilihan jawapan neutral adalah yang tertinggi seramai 39 orang responden. Dan soalan yang keempat yang terakhir, saya berhasrat untuk terus mengajar di sekolah ini dalam jangka masa yang panjang, menunjukkan pilihan jawapan sangat setuju adalah yang tertinggi seramai 35 orang responden. Untuk rumusan, secara kesimpulannya, sistem pendidikan negara akan lebih maju dengan keadaan persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Semua pihak termasuk ibu bapa atau penjaga murid perlulah memainkan peranan yang berterusan ke arah menyokong faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti persekitaran kerja guru. Kesan daripada persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif akan membantu perkembangan pendidikan yang selaras dengan era globalisasi yang melibatkan semua peringkat sekolah rendah maupun menengah. Kajian berkaitan kerja guru
guru yang efektif dan kondusif merupakan perkara yang signifikan dan perlu dilakukan secara berterusan bagi mencapai objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Usaha yang proaktif dan kerjasama dari pelbagai pihak bagi meningkatkan persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif penting supaya guru dapat memperoleh kepuasan kerja, peningkatan prestasi kerja yang maksimum dan lebih komited dalam melaksanakan tugas dalam membantu mencapai keberhasilan murid yang cemerlang. Sekian, terima kasih.